Sorry pakcik, sorry. Saya bawa banyak barang ni. Apa pakcik-pakcik? Aku Tan Sri. Oh, Tan Sri. Minta maaf Tan Sri. Saya tak sengaja. Minta maaf ya. Sorry ya. Kau ni jangan bodoh lah. Buta ke apa? Pasal? Kenapalah ramai sangat manusia bodoh dalam dunia ni? Kalaulah Mak Rempit telah mampus, aman negara ni. Ya. Kenapa marah-marah ni? Ada Mak Rempit bodoh tu. Bawa motor macam orang gila. Langgar kereta ayah. Ya, jangan cakap macam tu ya. Ayah ingat orang kat luar sana tu bawa motor je Mak Rempit. Kita dulu pun macam diorang juga. Okey lah ya. Azmi nak keluar sekejap. Ke mana? Ada kerja sikit. Baik ya. Assalamualaikum. Dah 6. Boleh? Alhamdulillah. Selesai aktiviti kita hari ni. Yang kereta ni dihantar agihan terus ke Kedah. Oh, okey. Semoga dipermudahkanlah semua urusan kita, Kak Abi. Alhamdulillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nak tanya sikit boleh? Nak tanya apa? Pasal kerja food delivery ke? Best tak best? Bukan tu nak tanya. Habis tu? Nak tanyalah memandangkan ni dikira first Ramadan lah untuk Kak Abi. Macam mana rasa? Dia rasa seronok tu ada. Pada masa yang sama bro, dia ada rasa takut sikit. But mostly bagi aku satu ketenangan lah. Selama ni aku rasa apa yang aku buat kat dunia ni, bantu orang apa semua dah cukup. Faham. Bila fikir balik, perhubungan dengan Tuhan tu kena jaga juga kat dunia ni. Betul. So bro, sempena Ramadan ni, aku nak cuba jadi yang terbaik. Bukan manusia yang terbaik. Cuba jadi seorang Muslim yang terbaik. Kau macam mana pula bro? Macam saya lah. Saya nak sangat tengok ayah saya tu berubah. Macam buat baik dengan orang. Jangan buruk sangka dengan orang. And kalau boleh sekali saya nak dia buang sifat panas baran dia tu. Nan, ini masjid lah. Aku nak pergi tempat lain. Nak pergi tandas, Tan Sri. Allah, kamu ni apa nak jadi ni, Nan? Lain yang diharapkan, lain jadinya. Dah, pergilah. Pergi cepat. Okey, Tan Sri. Tapi ingat, kamu jangan nak singgah solat nak apa. Nak buat solat sunat nak apa-apa, tak payah. Hazmi, apa yang kamu buat kat sini? Minta sedekah macam ni? Apa yang kamu buat ni? Ya. Ini Tan Sri tau, bapak kau Tan Sri. Azmi dengan kawan-kawan Azmi buat semua ni kumpul dana untuk orang susah kat luar sana. Kalau kawan-kawan aku tengok, malu aib muka ni tahu tak? Kau jangan nak buat malu keluarga. Dah, balik! Ayah kata balik! Pakcik bersabar ya. Ramai orang dekat sini pakcik. Jangan marah-marah anak pakcik depan orang ni. Kau ni siapa nak marah aku? Kau nak hasut anak aku ni supaya jadi macam kau semua?
Penipu, skamer? Aku kenal muka ni. Inilah muka manusia yang nak landor kereta aku hari tu. Aku ni berjasa pada negara ni sebab tu aku dapat Tan Sri, tahu tak? Bukan minta sedekah macam ni nak bantu orang. Pakcik, maaf. Tan Sri, itu semua pangkat. Kita kan manusia semua sama je. Pangkat darjat tu lah yang bawa aku ke tempat macam ni tinggi, tahu tak? Bukan macam kau apa-apa kejana semua ni. Sudah, balik! 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 Aku kata balik! Balik! Allah, pakcik. Pakcik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Azmi? Dah, jangan susah hati. Ambil ni untuk kegunaan aktiviti kebajikan kamu.